Okey gang, selamat pagi. Okey, aku ada enjin CFE CFE. Okey, aku nak tukar dia punya ni puli BBT di BBT dia problem kata ni ada masalah puli di BBT dia lah problem. Okey, video aku kali ni aku nak ajar cara nak ikat tok nak ikat tok. Benda ni jangan ikat barang-barang jangan ikat barang-barang. Kemungkinan kita takut dia punya tiang dalam ni dia akan crack kalau kita ikat tu dah ikut spek. Okey, sekarang ni aku akan ajar cara nak ikut spek Okey, skru dalam ni dia ada saiz 15 15. Okey, saiz 15 tu tok dia 60 Nm, Newton meter tok. 60 Okey, siapa-siapa yang pakai ni benda foot pound, convert 60 convert kepada foot pound. Okey, kalau convert kepada foot pound 60 dia akan jadi 44 44 foot pound. Ni cara dia pastikan ada lock cam pastikan ada lock cam. Dia kena lock dulu baru kita boleh ikat Okey, ni aku nak ikat gitu saja. Tu je jangan lebih jangan lebih. Dia tak boleh lebih. Jangan lebih. Tu je cara dia nak ikat tok dia. Jangan pakai egang, jangan pakai benda ni nak buka pun jangan pakai egang, jangan pakai cordless ke, dok kira lah jangan setok je benda ni jangan setok. Pastikan kalau buka cara manual biasa tolak, tapi pastikan kena ada lock cam lock cam ni memang penting untuk enjin cam pro, pastikan ada lock cam. Okey, lepas tu dia ada satu lagi screw cap screw cap saiz 21 21 saiz dia. Sekejap. Ni ni saiz dia 21 ni dia punya tok dia punya tok dalam 30 Newton meter tok. 30 jadi kalau convert kepada foot pound dia akan jadi 22 foot pound. Jadi beringat belaka jangan jangan setok ni, jangan setok. Banyak kes aku kena maknanya lepas tukar timing belt, bukan dekat aku dia tukar timing belt, lepas tukar timing belt bunyi bunyi kuat jadi bila mari aku buka balik aku tengok pecah dalam crack kebanyakan crack lepas tukar timing belt. Jadi banyak isu puli di BBT ni. Jadi take note belaka benda ni ada spek dia, ada cara ikat dia, tok dia. Ingat hot dalam ni hot screw 15 tu 60 Newton meter tok, ni 30 Newton meter tok. Alert belaka alert belaka. Ni ikat sikit je walaupun rasa sikit lepas ikat tu kata ya dok cabut dok, dah akan cabutnya, percaya dah akan cabutnya. Banyak otak dah kuat ada benda molek jadi beringat belaka ni video aku kali ni terima belaka ilmu ni, insya-Allah